Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada tuan-puan peserta modul trainer pada kali ini. Hari ini, kita akan membincangkan satu topik yang sangat kritikal dalam mewujudkan persekitaran kerja yang selamat dan harmoni, iaitu pencegahan gangguan seksual yang merupakan topik ketiga dalam siri ini. Fokus utama kita pada sesi ini bukanlah sekadar teori, tetapi lebih kepada tindakan. Apa yang perlu kita buat? Bagaimana kita perlu bertindak? Sering kali kita tahu apa itu gangguan seksual, tetapi kita buntu apabila ia berlaku di depan mata atau ke atas diri sendiri. Jadi, mari kita telusuri langkah-langkah praktikal untuk mencegah perkara ini. Sebelum kita pergi lebih jauh, renungkan kata-kata daripada tokoh hak asasi manusia, Martin Luther King Jr. Ini, hidup kita berakhir apabila kita mendiamkan diri kepada perkara penting dalam hidup. Dalam konteks gangguan seksual, mendiamkan diri adalah musuh utama. Ramai mangsa memilih untuk diam kerana takut, malu atau bimbang dipersalahkan. Namun, apabila kita diam, kita membenarkan kitaran gangguan itu berterusan. Perkara penting di sini adalah maruah diri kita, keselamatan rakan sekerja kita dan integriti organisasi kita. Contohnya, jika anda melihat rakan setugas diganggu dengan jenaka lucah dan anda hanya ketawa atau buat tidak tahu, anda sebenarnya sedang mendiamkan diri dan secara tidak langsung menyokong perbuatan itu. Kita perlu berani bersuara. Seterusnya, kita masuk ke bahagian inti perbincangan. Slide ini menekankan tindakan untuk mencegah gangguan seksual yang merangkumi kedua-dua pihak, mangsa dan pelaku. Pencegahan bukan hanya tanggungjawab mangsa untuk jaga diri, tetapi juga tanggungjawab setiap individu untuk tidak menjadi pelaku. Kita semua berpotensi menjadi mangsa dan tanpa sedar, mungkin berpotensi menjadi pelaku jika tidak menjaga batasan. Mari kita lihat langkah-langkah yang sangat asas tetapi penting untuk diambil oleh mangsa dan pelaku. Nombor 1, ambil serius sebarang bentuk gangguan. Jangan sesekali menganggap gangguan seksual sebagai gurauan atau perkara remeh. Mentaliti, alah, main-main je, perlu dihapuskan. Contohnya, jika seseorang menghantar mesej berbau lucah, jangan balas dengan emoji ketawa sekadar untuk menjaga hati. Ambil serius bahawa itu adalah kesalahan. Nombor 2, bersikap proaktif dengan mengambil inisiatif atau langkah bersesuaian. Kita perlu bijak membaca situasi dan mengelakkan diri daripada terdedah kepada risiko atau fitnah. Contohnya, jika anda perlu berbincang dengan pegawai berlainan jantina di dalam bilik tertutup, pastikan pintu dibuka sedikit atau bawalah rakan ketiga sebagai saksi. Nombor 3. Ambil tahu dan sedar hak sebagai mangsa, jangan rasa bersalah. Mangsa seringkali menyalahkan diri sendiri, salah aku kepakai baju ni. Anda perlu tahu hak anda untuk dilindungi dan hak untuk membuat aduan. Contohnya, jika diganggu, jangan pendam. Terus catat masa, tarikh dan bentuk gangguan untuk dijadikan bukti aduan kelak. Jangan rasa anda yang mengada-ngada. Seterusnya, kita bergerak kepada pengawalan tingkah laku sosial kita. Nombor 4. Jangan membiasakan diri dengan perlakuan kurang sesuai. Budaya tepuk tampar atau sentuhan kasual antara berlainan jantina yang dianggap mesra boleh menjadi bibit gangguan seksual jika tiada batasan. Contohnya, membiasakan diri memegang bahu atau mencubit lengan rakan sekerja berlainan jantina atas alasan kita dah macam adik-beradik. Hentikan normalisasi ini. Nombor 5. Jangan memulakan sebarang perlakuan yang menjurus kepada gangguan seksual. Pencegahan bermula dari diri sendiri. Jangan jadi orang pertama yang membuka ruang kepada perbualan atau aksi tidak senonoh. Contohnya, jangan mulakan perbualan di WhatsApp kumpulan kerja dengan gambar atau stiker yang mempunyai unsur double meaning, lucah. Nombor 6. Jangan mencemuh atau memberikan komen berkaitan fizikal, bentuk tubuh. Body shaming atau memuji bentuk badan secara berlebihan adalah sangat tidak profesional dan boleh dianggap gangguan seksual lisan. Contohnya mengatakan ayat seperti, "Wah, nampak seksilah awak hari ini," atau menegur saiz dada atau pinggul seseorang, walaupun dengan niat memuji adalah salah. Langkah seterusnya melibatkan komunikasi lisan dan bahasa tubuh. Nombor 7. Jangan memberikan komen, menghina, sindiran, kiasan atau bahasa tubuh menyentuh perkara seksual. Gangguan bukan hanya sentuhan.
Isyarat mata, jilat bibir, atau gaya tangan yang membawa maksud lucah juga termasuk dalam gangguan. Contohnya membuat bunyi-bunyian, siulan, apabila rakan wanita lalu, atau membuat isyarat tangan lucah dari jauh. Nombor 8. Jangan menggunakan perkataan lucah atau membawa maksud lucah. Penggunaan bahasa di tempat kerja mestilah profesional. Jenaka lucah tidak sepatutnya wujud dalam etika kerja. Contohnya menggunakan perkataan pasar yang kotor semasa bermesyuarat atau berborak di pantri pejabat. Nombor 9. Jangan memberikan pandangan yang menimbulkan ketidakselesaan. Ini dinamakan visual harassment. Renungan tajam atau atas bawah yang membuatkan orang lain rasa seperti objek. Contohnya merenung bahagian dada seseorang semasa sedang bercakap dengannya sehingga dia menarik beg atau fail untuk menutup badannya kerana tidak selesa. Akhir sekali, ia menyentuh aspek fizikal dan kesedaran kendiri. Nombor 10. Jangan melakukan sentuhan fizikal tanpa kebenaran atau sebab yang bersesuaian. Hormati ruang peribadi, personal space, rakan sekerja. Tiada sentuhan yang dibenarkan melainkan atas urusan kerja yang memerlukan, seperti latihan atau perubatan, itu pun dengan prosedur yang betul. Contohnya tindakan seperti mengurut bahu rakan sekerja yang sedang menaip di komputer tanpa diminta adalah gangguan seksual fizikal. Nombor 11. Jangan berkongsi sebarang gambar, mesej atau material yang menjurus kepada perlakuan seksual. Di zaman media sosial ini, penyebaran pornografi atau mesej godaan adalah gangguan seksual maya. Contohnya menghantar video lucah ke dalam grup WhatsApp pejabat atau private message PM rakan sekerja dengan gambar tidak senonoh. Nombor 12. Sedar tentang perlakuan berkaitan gangguan seksual dan hindari dari melakukannya. Kesedaran adalah kunci. Kita perlu sentiasa muhasabah diri dan mendidik diri tentang apa yang salah. Jika kita ragu-ragu sama ada sesuatu perbuatan itu sopan atau tidak, bermakna jangan buat. Contohnya, sentiasa bertanya pada diri, adakah isteri, suami atau ibu bapa saya akan malu jika melihat saya berkelakuan begini di pejabat? Jika ya, hindarinya. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sudah bincang tentang pencegahan. Namun, realitinya, malang tidak berbau. Jika gangguan seksual tetap berlaku kepada diri anda, apa langkah pertama yang perlu diambil? Jangan panik, mari kita lihat strategi tindakan sekiranya diganggu secara seksual. Langkah awal ini adalah kritikal untuk keselamatan dan keadilan bagi diri anda. Nombor 1. Bertindak segera dan jangan sembunyikan sekiranya diganggu. Jangan tunggu sehingga gangguan berulang kali atau menjadi lebih parah. Sikap tunggu dan lihat hanya memberi peluang kepada pelaku untuk memanipulasi keadaan. Contohnya, jika seseorang menyentuh anda dengan tidak wajar kali pertama, jangan anggap ia kebetulan. Terus ambil langkah berjaga-jaga. Nombor 2. Berikan teguran kepada pelaku dan mohon untuk hentikan perlakuan berkenaan. Anda perlu tegas. Nyatakan ketidakselesaan anda secara jelas supaya pelaku tahu bahawa anda tidak melayan perbuatannya. Contohnya, katakan dengan nada serius, "Tuan, puan, saya tidak selesa dengan jenaka lucah begini. Tolong hentikan dan bersikap profesional." Nombor 3. Rekodkan perincian gangguan, masa, tempat, lokasi, saksi, apa yang berlaku, pakaian, bukti. Ingatan manusia boleh pudar, tetapi catatan kekal. Bukti ini sangat penting semasa siasatan untuk menyokong dakwaan anda. Contohnya, simpan tangkap layar, screenshot mesej lucah. Tulis dalam diary, 2 Mei 10 pagi, bilik mesyuarat, Encik A menyentuh pinggang saya semasa lalu di belakang kerusi. Nombor 4. Laporkan dengan segera kepada pihak berkuasa atau ibu bapa, penjaga sekiranya melibatkan kanak-kanak. Gunakan saluran rasmi organisasi seperti unit integriti atau kaunselor. Jangan pendam seorang diri. Contohnya, segera berjumpa penyelia atau pegawai psikologi jabatan untuk failkan aduan sebaik sahaja insiden berlaku. Selain tindakan formal, kita juga perlukan ketegasan diri dan sistem sokongan. Nombor 5. Katakan tidak kepada sebarang keadaan atau situasi yang tidak selesa. Percaya pada naluri, good feeling, anda. Jika rasa tidak sedap hati, anda berhak menolak. Contohnya menolak pelawaan untuk tunjuk ejah di bilik hotel atau tempat sunyi di luar waktu pejabat. Nombor 6.
Katakan tidak kepada perlakuan yang menyinggung perasaan. Jangan senyum paksa. Jika gurauan itu kasar atau lucah, tunjukkan muka tidak setuju atau tinggalkan tempat tersebut. Contohnya, jika rakan sekerja membuat komen tentang bentuk badan anda, balas dengan, komen itu sangat tidak sopan. Nombor 7. Kongsi situasi yang berlaku kepada individu yang dipercayai. Sokongan emosi sangat penting untuk mengelakkan trauma. Jangan simpan beban seorang diri. Contohnya, ceritakan kepada rakan karib di pejabat atau pasangan anda supaya mereka tahu apa yang sedang anda hadapi. Nombor 8. Mohon bantuan rakan atau individu sekeliling untuk menjadi saksi. Pelaku selalunya takut jika ada mata lain yang memerhati. Saksi boleh mengukuhkan kes anda. Contohnya, minta rakan sekerja menemani anda setiap kali perlu berurusan dengan individu yang sering membuat gangguan. Baiklah, selepas aduan dibuat, apa yang berlaku? Slaid ini menerangkan tindakan selepas melaporkan pelaku gangguan seksual yang melibatkan integriti mangsa dan tanggungjawab pihak berkuasa. Dalam fasa ini, kejujuran dan kerahsiaan adalah kunci utama. Nombor 1. Pihak berkuasa perlu menyembunyikan maklumat pelapor. Identiti mangsa mesti dilindungi untuk mengelakkan ancaman atau rasa malu. Contohnya, dalam laporan minit mesyuarat atau surat edaran, nama mangsa tidak boleh didedahkan secara umum. Nombor 2. Berlaku jujur apabila melaporkan gangguan tanpa ada niat yang lain. Aduan gangguan seksual adalah perkara serius. Jangan gunakannya sebagai senjata untuk menjatuhkan rakan sekerja atas sebab dendam peribadi atau politik pejabat. Contohnya, jangan reka cerita diganggu semata-mata kerana anda tidak suka cara rakan sekerja itu bekerja. Nombor 3. Mulakan siasatan awal tanpa menunggu aduan secara rasmi, proaktif. Jika ketua jabatan mendengar desas-desus atau nampak sesuatu yang mencurigakan, jangan tunggu mangsa datang mengadu baru nak bertindak. Contohnya, jika ketua unit perasan seorang staf sering menangis selepas keluar dari bilik pegawai tertentu, mulakan siasatan dalaman dengan segera. Bagaimana siasatan yang adil patut dijalankan? Nombor 4. Lakukan siasatan dengan telus tanpa membuat sebarang andaian. Penyiasat mesti bersikap neutral. Jangan awal-awal lagi dah cakap, ni mesti perempuan tu yang goda dulu. Contohnya, kumpul bukti dari kedua-dua pihak secara objektif tanpa berat sebelah. Nombor 5. Lindungi mangsa dari penganiayaan, victimization, seperti dipulaukan, dimalukan dan dihina. Mangsa seringkali dihukum kali kedua oleh masyarakat, victim blaming. Organisasi mesti pastikan mangsa tidak dibuli selepas buat aduan. Contohnya, pastikan mangsa tidak ditukarkan ke bahagian buangan atau dipulaukan oleh rakan sekerja lain kerana melaporkan pelaku yang popular. Nombor 6. Pihak yang melakukan siasatan perlu terdiri daripada kedua-dua jantina dan tiada kepentingan. Panel siasatan mesti seimbang, lelaki dan wanita, untuk memahami perspektif berbeza dan mengelakkan bias gender. Contohnya, jika panel semua lelaki, mungkin sukar untuk memahami ketakutan yang dirasai oleh mangsa wanita dan begitu juga sebaliknya. Kita sering fikir gangguan seksual hanya antara mangsa dan pelaku. Tapi kita yang berada di sekeliling kawan, rakan sekerja, memainkan peranan sangat besar. Ini adalah tindakan oleh pihak ketiga. Sebagai rakan atau saksi, apa yang patut kita buat? Nombor 1. Nasihatkan mangsa untuk membuat aduan rasmi. Beri kekuatan kepada mangsa. Yakinkan mereka bahawa tindakan mereka adalah betul. Contohnya, awak tak patut diamkan benda ni. Jom, saya teman awak jumpa kaunselor. Nombor 2. Perlu menjaga kerahsiaan dan jangan membuat spekulasi. Jangan jadi nasi tambah. Jangan tokok tambah cerita yang boleh merosakkan kredibiliti mangsa atau siasatan. Contohnya, bila dengar aduan rakan, simpan sebagai amanah. Jangan cerita di kedai kopi. Nombor 3. Jangan sebarkan cerita di sebarang medium, media sosial, dish. Menularkan kes belum tentu membantu, malah boleh membuka aib dan mendatangkan masalah undang-undang. Contohnya, jangan tulis status Facebook atau Twitter X tentang kes yang sedang disiasat di pejabat. Nombor 4. Bantu mangsa untuk menyalurkan aduan mengikut peraturan. Kadang-kadang mangsa buntu. Tunjukkan jalan yang betul mengikut tata cara organisasi. Contohnya, bantu mangsa dapatkan borang aduan yang betul atau nombor telefon unit integriti.
Akhir sekali, jadilah pelindung kepada rakan kita. Nombor 5. Bantu mangsa untuk mengatasi masalah trauma dengan dapatkan khidmat kaunseling. Gangguan seksual memberi kesan emosi mendalam. Galakkan mereka cari bantuan profesional. Contohnya, cadangkan klinik panel atau pegawai psikologi yang bertauliah. Nombor 6. Bantu mangsa dengan menyediakan tempat persekitaran yang lebih selamat. Wujudkan zon selamat. Pastikan mangsa tidak perlu bersendirian dengan pelaku. Contohnya, jika bermesyuarat, pastikan mangsa duduk berdekatan anda, bukan bersebelahan pelaku. Nombor 7. Berani tampil sebagai saksi sekiranya melihat gangguan seksual. Keberanian anda boleh menyelamatkan maruah seseorang. Jangan cakap, aku tak nak masuk campur. Contohnya, jika dipanggil panel siasatan, ceritakan apa yang anda nampak dengan jujur tanpa rasa takut. Nombor 8. Bertindak untuk hentikan atau menegur pelaku dari terus melakukan gangguan. Jadilah bystander yang aktif. Tegur serta-merta jika nampak perbuatan salah. Contohnya, jika nampak rakan anda diganggu secara fizikal, segera celah dan ajak mangsa beredar atau tegur pelaku, "Tuan, perbuatan tu tak elok, tolong berhenti." Tuan-tuan dan puan-puan, mencegah dan menangani gangguan seksual adalah tanggungjawab kolektif. Sama ada anda mangsa, pihak berkuasa atau sekadar rakan sekerja, tindakan anda memberi impak besar. Ingat, persekitaran kerja yang selamat bermula dengan kita. Jangan diam, jangan biar dan bertindaklah dengan integriti. Sekian sahaja modul latihan terakhir dalam siri pencegahan gangguan seksual trainer. Jangan lupa untuk mengambil kuis dan sijil akan dihantar ke email tuan-puan. Terima kasih.